Kalau abang rider nak cari smartphone yang tahan lasak daripada Oppo, ni jawapannya. Hai guys, back kembali lagi. Hari ni aku dapat satu lagi smartphone terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo A5 Pro 5G. Yang mana salah satu kelebihan telefon ni ialah dia punya ketahanan. Jadi kepada abang-abang rider yang di luar sana yang nak cari telefon brand Oppo yang ada ketahanan yang baik serta bateri yang besar, aku rasa ini adalah pilihan yang terbaik. Jadi dalam video ni aku nak unboxing dekat korang apa yang korang akan dapat pada Oppo A5 Pro ni. Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Oppo A5 Pro 5G. Kalau beli Oppo A5 Pro 5G datangkan dengan packaging macam ni. Warna kotak warna putih dan ada dua tone warna. Kat sebelah tepi ni dia ada tulis sedikit ataupun dia ada tunjuk sedikit kat tepi ni dia punya spek apa yang di-highlightkan dekat smartphone ni. Yang aku cakap pada awal video tadi ialah punya ketahanan. Tengok dia punya IP, pelindungan IP dia 69 water dan dust resistant. Dan military grade. Lepas tu ada AI Link Boost. Lepas tu punya bateri 5800 mAh dan support fast charging 45 watt. Kalian nampak tak aku pilih. Lepas tu kat tepi ni dia kosong, dia just tulis Oppo A5 Pro 5G. Ni. Dan kat belakang ni dia ada tulis tunjuk sikit beberapa spek. Yang aku dapat ni ialah warna Bloom Pink, 8GB RAM dan storage dia 256GB. Okey, jom aku buka untuk korang. Di sini saja. So apa kau dapat? Satu. Lepas tu kau akan dapat telefon dia. Dia balut dengan warna putih. Biasanya plastik transparent. Ini just balut dengan warna putih macam ni. So aku tak kopi dulu. Apa lagi kau akan dapat? So ini dia punya charger. Kau akan dapat adapter. Dia ada tulis dekat sini. Dia ada tulis 45 watt super volts. Ni support sehingga 45 watt. Aku suka lah kalau datang dengan adapter yang 3 pin macam ni. Lagi senang kalau nak guna dekat Malaysia ni. Itu dia ada sini support sehingga betul lah 40. Support sehingga 45 watt. Maksimum dia 45 watt. Lepas tu ini punya kabel. Korang juga akan dapat kabel Type C. Ini Type C. Aku buka macam ni je tunjuk. Orang Type C. Ya, itu je. And next kita tengok apa yang korang akan dapat dekat dalam kotak ni. Next apa korang akan dapat dalam kotak ni. Ni ialah safety guard line, dia punya warranty. Okey, kau akan dapat guard line, si injector. Lepas tu korang akan dapat dia punya casing. Mana tak payah beli secara berasingan. Punya casing lawa lah. Kau nampak tak? Dia macam ada efek reflector kat sini. Ini jenis best lah. Okay, kita cuba pasang sekejap lagi kat body dia. Baik, aku simpan sekejap. So, ini kita punya hero hari ni, Oppo A5 Pro 5G. Aku buka macam ni. Ya, seal dia lain daripada biasa. Biasanya datang dengan warna transparent yang kita nampak terus. Tapi yang ni dia tutup. Okay, nice. Okay, ini dia. Kau boleh nampak dia punya color pada back panel dia ni memang lawa lah. Dia ada lebih kurang 3 tone warna. Kalau aku nampak kat sini, ada warna pink sikit. Lepas tu more to lavender purple. Lepas tu dia ada warna macam biru sikit kat sini. Nice lah dia punya color ni. Okay, datangkan dengan dual lens dekat sini. Kalau nampak, lepas tu dia ada tulis AI system camera. Dia punya ada flash kat tepi ni. Dia punya body sizing pada telefon ni. Kalau boleh nampak sizing dia agak sedikit boxy. Ni dia punya button power on, power off. Dia punya volume button.
Dan kat atas ni dia kosong, tak ada apa-apa. Dia quite curve sini, punya curve sini, tapi untuk sisi tepi ni dia more to boxy lah. Lepas tu kat tepi ni, ni dia punya SIM ejector dekat sini. Kalau nampak SIM ejector dekat sini. Tengok aku buka dia screen. Kat belakang ni boleh nampak dia punya charging port. Nampak charging port dan dia punya speaker dekat ni. Aku buka sekejap. Okay, sambil-sambil aku buka, kita test guna punya casing yang bagi ni. Nice. Kau nampak tak? Bila korang pakai casing yang Oppo bagi dalam kotak tu. Aku sukalah kalau jenis yang transparent macam ni, korang akan dapat dia punya look dekat belakang ni. Kalau kita pakai casing yang tutup ni, maknanya korang tak akan dapat lah feel warna dekat belakang ni. So guys, ini dia Oppo A5 Pro 5G. Aku dah on kan. Kau boleh tengok. Kita tengok setting sikit. Dia punya brightness. Ini punya brightness. Korang ada eyes comfort setting untuk bagi keselesaan kepada mata korang. Lepas tu kalau kita boleh tengok refresh rate, kau boleh dapat sehingga 120Hz refresh rate. Ni yang auto select lah. Auto select ni yang berdasarkan penggunaan korang. Kalau korang gunakan aplikasi yang rendah, dia akan turun kepada 60. Kalau korang main game dengan FPS yang tinggi, dia akan ke 120Hz. Kita tengok bateri. Ini tak ada bateri aku ni. Okay. Oh, yang ni ada bawa battery health. Smart charging. Too slow to battery device charging. Salah satu yang best pada telefon ni ialah dia punya ketahanan. Tengok aku. So, aku test punya ketahanan memang best. Tengok dekat. Oh, skrin dia. Nice. So guys, apa pendapat korang tentang Oppo A5 Pro 5G ni? Aku akan keluarkan beberapa lagi full video tentang Oppo A5 Pro ni. Kalau korang nak dapatkan, aku dah sediakan link dekat bawah. Korang boleh beli je dekat situ. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.